Mesyuarat Exco yang dipengerusikan sendiri oleh Ahmad Muhammad Datuk Panglima Perang pagi tadi telah meluluskan SOP bagi permohonan lesen mendulang di bawah Seksyen 28 Enactment Mineral 2001 dan aktiviti mendulang semasa tempoh perkuasa lesen mendulang. Jadi SOP-nya Alhamdulillah telah menlulus dan oleh kerana sekarang ini musim haji, belum aktiviti mendulang itu bukan masanya lah ya. Kalau bagaimanapun nanti kerajaan akan isytiharkan bila lesen itu boleh dimohon oleh para pendulang lah, insya-Allah. Okey, yang pertama, lesen itu mesti memohon terus kepada pejabat pertanian dan pejabat tanah dan galian negeri Kelantan ataupun pejabat tanah jajahan setempat. Itu dua. Dan sedikit fee akan dikenakan. Okey. Yang ketiga, untuk rakyat negeri Kelantan sahaja, masa yang diputuskan untuk aktiviti mendulang ini adalah daripada pukul 8 hingga pukul 6 petang sahaja. Okey. Nantinya kawasan-kawasan ini akan digazet dan akan dimaklumkan kemudian nanti di Gua Musang, Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, ya, tanah-tanah kerajaan, ya. Dan ada beberapa peraturan yang akan terlibat, sebagai contohnya alam sekitar dan sebagainya, yang itu akan dimasukkan dalam syarat-syarat. Sebagaimana contohnya kalau mendulang itu di sungai, dia akan ada nanti peraturan. Ya, kita bimbang nanti takut-takut tebing sungai itu akan runtuh dan sebagainya. Itu ada syaratnya juga. Dan satu lagi yang penting adalah emas itu hendaklah dijual kepada authorized dealer sahaja yang diiktiraf oleh kerajaan negeri sahaja. Bukan apa ya, peraturan ini kita tetapkan untuk menjaga kebajikan pendulang-pendulang juga. Itulah antara beberapa benda yang kita putuskan, dan ada secara detailnya nanti apabila pendulang memohon lesen itu adalah untuk setahun dan renewable, dan dia tidak boleh ditukar milik. Setiap seorang satu lesen dan dia tidak boleh pindahkan kepada orang lain. Ada dicadangkan bayaran fee permohonan sebanyak RM100. Yang dicadangkan. Yang dicadangkan anggaran dalam RM100. 100 tahun, sangat murah. Ini adalah SOP untuk orang awam dan tanah kerajaan. Untuk tanah sendiri, dia boleh mendulang, tetapi dia mesti ada lesen. Tetap juga ada lesen. Datuk, maksudnya dealer yang ditetapkan kerajaan negeri itu memang dah ada ke sebelum ni? Dia kena mohon. Dia kena mohon juga dengan PTJ untuk jadi dealer pun kena mohon. Kena mohon, sebab nanti dia akan terikat juga dengan royalty kepada kerajaan negeri. Dan juga kita nak pastikan bahawa dealer, kita nak jaga kebajikan pelombong kan, kita nak pastikan dia supaya dia tidak jadi orang tengah. Orang tengah ni kadang-kadang kita tahulah kan. Jadi dia terikat dengan peraturan kerajaan negeri juga, dan juga harga yang dia beli itu pun mesti mengikut harga yang semasa. Industri dalam bentuk industri tak boleh mendulang sahaja, sebab ada, betul soalan tu, ada cover dalam SOP ni. Dia ada bawa mesin kecil je, dia panggil portable itu tak dibenarkan. Itu sudah dikira industri. Yang kita maksudkan di sini adalah menggunakan peralatan mendulang sahaja.